Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi itu mengabas rawai mengabas rawai dan mengabas pukat. Sekarang lebih kurang dalam jam 6 suku pagi. Awal pagi itu awal Awal ada tarik guys. Awal-awal dah tarik nih. Tuh dia, tuh dia. Boleh guys. Wow. Guys. Rezeki awal pagi. Sikit aja guys. Guys, rezeki. Awal-awal dah guys. Tengok guys, awal pagi sudah rezeki. Alhamdulillah rezeki awal pagi. Sultan guys. Alhamdulillah. Sultan guys. Aduh. Tengok. Sultan makan pisang guys. Oke guys, kita tadi sudah tarik rawai. Sekarang ni kita nak tarik pukat. Sudah habis tarik rawai, kita tarik pukat lagi ya.
Okey, assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi tu saya nak masak ikan patin, masak tempoyak, guys. Ni. Patin monster yang saya dapat pagi tadi. Awal-awal tadi saya dapat seekor ni. Hari ni nak masak asam tempoyak. Okey, masih hidup lagi, masih hidup. Wow. Okey guys, ni patin yang saya potong tadi. Saya nak masak asam tempoyak. Okey. Siapa yang ingin nak merasa, pergilah ke Bazar Imat. Bazar Imat Matang. Tengok cantik dia punya isi, putih. Padu guys, padu. Okey, selamat tengah hari. Hari ni saya jadi tukang masak. Saya nak masak ikan patin, masak tempoyak. Ini bahan-bahannya. Kita ada serai, ada cabai, bawang merah, bawang putih, halia hidup, garam, ajinomoto, asam keping, serbuk perasa. Ni dia. Last sekali. Tempoyak. Okey guys, kita tunggu air ni dah mendidih. Dah mendidih, kita masukkan ikan patin ni. Ni patin-patin. Okey. Hari ni saya jadi tukang masak guys. Okey, air sudah mendidih. Kita masukkan bahan-bahan. Kita masuk cabai. Hari ni saya dah jadi tukang masak, guys. Kita masuk ni bawang merah, bawang putih. Kita masuk serai. Serai orang Sarawak mudah serai. Masuk kunyit hidup. Kunyit hidup yang dah ditumbuk tadi. Okey. Kita masukkan ni ajinomoto, garam, asam keping. Masuk terus. Jangan malu, jangan segan. Masuk terus. Masukkan serbuk perasa. Lepas tu masukkan ni. Ni nya. Padu. Tempoyak ni padu. Okey guys, air pun dah mendidih. Kita masuk ni, ikan patin. Tengok, terlepas. Tengok. Masukkan isi patin. Ni masuk pala patin. Kita masukkan ikan patin ni. Jangan tunggu lagi. Air pun dah mendidih. Okey guys, stay tune. Okey, kita ada sambal petai. Padu guys. Sambal petai campur kerang ni, kerang. Mantap lah, perasap-perasap ni. Ayam masak lemak guys. Padu. Ni pembantu saya guys. Pembantu tukang masak ni. Muka ada senyum sikit. Empurau guys, single.
Oh, ni menu kita yang kedua guys. Sambal petai campur sotong. Padulah hari ni. Memang mantap lah. Sambal petai campur sotong. Tengok. Ni patin dia guys. Sudah mendidih air. Aroma dia pun dah naik. Memang padulah. Siapa nak merasa, pergilah ke Imat. Bazar Imat Matang, Matang Jaya, Kuching, Sarawak.